Satu sebut je. Kalau Malaysia 5. ni. Okey. Nak tanya, pernah dengar Kaizen Swiss Studio tak? Tak pernah dengar? Cuba buka TikTok. Abang, siapa-siapa ada yang follow tak? Kita tengok. KAIZENN. Tu atas sekali. Belum follow lagi. Okey, dah follow, tunjuk kamera, dah follow. Okay. Bang? Okey, mantap. Soalan dia simple je. Saya dah tanya ramai dah tapi tak boleh jawab. Kita nak tengok fans sejati Negeri Sembilan je boleh jawab. Bila kali terakhir Negeri Sembilan menang Liga Super? Juara Liga Super. 1 2 Salah okey. Salah, dua salah. Okey, tak apa bang. Terima kasih. Saya bagi hadiah. Okey, first kali abang pernah dengar Kaizen Swiss Studio tak? Tak pernah dengar. Cuba abang buka Facebook ke, TikTok ke, ada follow ke tak? Mana tahu pernah terfollow ke? Sebut je. Kalau Malaysia 5. ni. Okey. Jangan cuba bertengok. Tak ingat bang eh? Okey bang, tak apa bang. Terima kasih. Thank you bang eh. Kalau Piala Malaysia bila? Kalau Piala Malaysia tahun 2000 Dalam tu bang fikir tu. itulah. 2000 Come on. 2000 2000 tu dah betul. 2001. Salah bang. Okey, tak apa bang. Terima kasih. Last Negeri Sembilan juara Piala Malaysia 2009 dan 2011. Okey bang eh. Terima kasih bang eh.